Saya mengenali Anwar ni tahun 80-an. Masa Anwar mula-mula nak jadi ahli UMNO, dia sebenarnya Mahathir yang ambil dia sebagai ahli UMNO. Dan zaman tu saya tak tahulah perlembagaan UMNO dah berubah atau tidak, tetapi perlembagaan UMNO mengatakan bahawa seorang nak menjadi calon pilihan raya mesti 5 tahun jadi ahli. Sedangkan Anwar masa tu belum jadi ahli UMNO lagi, dia ABIM. Jadi Mahathir minta ambil dia dan minta Gafar Baba, arwah Gafar Baba, menjadi orang tengah menyelesaikan masalah ni. Maka Gafar Baba melantik sekretari politik di arwah Tadun Noor sebagai orang tengah untuk backdated Anwar punya keahlian UMNO ni. Itulah mula-mula Anwar bertanding sebagai ahli parlimen Perkhidmatan PAU. Apabila dia menang Perkhidmatan PAU, dia Mahathir lantik dia sebagai Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama. Di situlah mula-mula sekali saya berjumpa Anwar. Dan saya minta Anwar bertanding. Dan Anwar menang 10 undi masa tu, disokong oleh saya sendiri, arwah Megat Jonit dan arwah Din Umar daripada Penang. Siapa? Din Umar. Okey. Daripada Penang. Atas arahan Mahathir lah. Sayangnya Mahathir pada Anwar pada masa tu.